Rasanya orang Melaka ramai lagi yang tak pernah try Nice Girl Yogurt Fruit ni. Dari papan tanda lagi kita dah tahu dah dia jual apa. Dia jual aiskrim dengan yogurt. Tapi yang orang tak tahu, dia punya rasa lebih sedap daripada jenama-jenama lain. Dan yang lagi menariknya, harga dia lagi murah daripada kedai-kedai lain. Walaupun harga dia lebih murah daripada kedai-kedai lain, tapi barang-barang yang dia pakai semua premium tau, berkualiti tinggi. Daripada yogurt sampailah kepada buah-buahan fresh dia. Antara best seller diorang diorang punya frozen yogurt. Harga dia serendah RM6.90 je tau. Dia ada banyak saiz. Dia punya topping pun ada banyak pilihan juga. Dia ada sos, dia ada buah-buahan. Ini yang menarik juga, dia punya yogurt fruit cup. Dia ada dua saiz tau. Ada kecil, ada besar. Ini yogurt dia ada banyak jenis tau. Jadi korang boleh pilih jenis yogurt yang korang nak. Dah pilih yogurt tu, korang pilih pula topping apa korang nak. Yang penting buah-buahan dia semuanya fresh. Last kali yogurt smoothie. Ini jarang ada kat tempat lain. Dia pakai yogurt dan dia blend dengan ais jadi smoothie. Ini pun ada banyak juga pilihan. Yang saya pilih ni super avocado. Dia pakai avocado, dia blend sekali jadi smoothie. Senang cerita, menu dia banyak lagi. Korang kena try, datang kat sini, cuba salah satu. Korang pun ada buat promosi daripada 18 sampai 20 April ni. Kemudian dia sambung lagi daripada 21 April sampai 27 April. Kalau nak datang, korang search je Nice Girl Yogurt Fruit dekat Klebang.